Hello guys, hari ni kita akan buat western breakfast for family. Kita ada salad, kita ada tomato cherry, roti bakar, mashed potato dan juga creamy mushroom soup. Creamy mushroom soup ni sangat-sangat sedap guys. Ni makan dengan mashed potato pun sedap, makan dengan roti bakar pun sedap. Okay, and kita ada cream cheese, kita ada kimchi, ada mayonnaise, roasted sesame, botol besar, botol kecil dan juga ada seaweed slice. This is the perfect combination. Makan dengan steak sangat-sangat sedap. So mula-mula sekali kita akan buat steak. Yang ni saya guna sirloin steak. Okay, yang ni korang boleh dapatkan dekat pasar raya. Satu paket ni ada 2 ketul macam ni lah. Saya guna 3 paket, okay, untuk family of 5. So mula-mula kita letak garam kasar dan juga black pepper kasar. Bukan black pepper halus tu, black pepper kasar. Dan tepek-tepek sikit dekat daging kita tu, steak kita. Okay, and guna olive oil. Okay, fry daging steak ni 1 minit saja untuk setiap bahagian. Okay, masukkan butter, bawang putih dan juga rosemary leaf. Okay, steak ni sangat sedap. Korang makan dengan cream cheese, dengan roti, dengan mashed potato and creamy mushroom soup. Memang sedap korang. Budak kecil pun boleh makan juga. So this combination untuk breakfast sangat sesuai lah. Untuk yang ada anak kecil pun sesuai untuk buat. Okay, bila dah masak boleh angkat, biarkan seketika steak kita and potong. Korang tengok, very nice and sangat-sangat sedap. Ni medium rare. Korang boleh tengok ada warna pink-pink sikit. Okay, sangat-sangat sedap. Korang kena try buat. Okay, okay, dah siap potong, boleh hidangkan lah. Next kita akan buat mushroom soup. Creamy mushroom soup ni sangat mudah dan senang untuk disediakan. Korang boleh tengok sangat pekat and dia ada tekstur mushroom kasar-kasar tu, sangat sedap. So bahan utama yang diperlukan adalah mushroom shiitake dan juga mushroom yang halus-halus ni. Mula-mula kita kena fry bawang putih dan 2 jenis mushroom ni. Kemudian kita blendkan ke semua bahan-bahan, blend satu-satu. Okay, blend satu-satu and kemudian kita akan goreng menggunakan butter. Masukkan sedikit air, masukkan cooking cream dan juga full cream milk. Okay, kacau-kacau sehingga sebati. Sedikit secukup rasa garam, black pepper ajisho, kacau-kacau sehingga mekat. Mushroom soup is done. Last sekali kita akan buat mashed potato. Yang ni kita perlukan kentang 4 ke 5 biji. Kupas kulit dia, rebus dan tapiskan air. Masukkan butter, lenyek-lenyek. Masukkan sedikit ajisho, black pepper, sedikit fresh milk, full cream fresh milk. Okay, supaya dia creamy and sedap. Kacau-kacau dan rasa dah sedap ke belum. And mashed potato kita is done. So itu sahaja untuk breakfast kita kali ni. Kita ada sirloin steak, kita ada mashed potato dan juga mushroom soup. Sangat-sangat sedap and sesuai untuk orang dewasa pun sesuai makan, budak-budak pun boleh makan. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.